Para penonton yang dirahmati Allah, kita perlu ada satu kesedaran bahawa agama Islam ini milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai hamba Allah, kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kita beribadah kepada Allah, kita berzikir kepada Allah bukan dengan cara yang kita nak, bukan dengan cara yang kita susun sendiri, tetapi berdasarkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala syariatkan. Sebab agama ini milik Allah. Dan bila kita hendak beribadah kepada Allah, kita beribadah sebagaimana Allah mahu dirinya diibadahi, bukan sebagaimana yang kita mahu. Okey, sama juga kalau kita bercakap tentang berzikir, okey, kita berzikir kepada Allah sebagaimana Allah mahu dirinya dizikir, diingati, bukan dengan cara sendiri-sendiri kita. Okey, dan kemudiannya sesuatu fadilat, sesuatu keutamaan daripada sesuatu amalan itu hendaklah juga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai hamba ni, kita macam kita tunggu apakah ibadah yang Allah mahukan, apakah zikir yang Allah mahukan, apakah cara zikir itu, kaifiat tu, bilangannya, waktunya, dan apakah fadilat yang Allah SWT janjikan bila kita lakukannya. Ini ciri ataupun sikap manhaj yang betul sebagai seorang Muslim. Bukannya agama ni milik kita, yang dengan itu kita boleh buat sesuka hati, boleh susun kaifiat sesuka hati, kemudiannya membuat fadilat sesuka hati, dan kemudian ajar pula pada orang. Okay? So kalau nak buat macam tu, buat agama sendirilah. Jangan menggunakan nama Islam. Okay? Jadi ini sebagai mukadimah. Baik ya.